Assalamualaikum guys, hari ini saya berada di Bandar Lubuk Jong, di mana berada di tepi jalan utama Kota Baru Pasir Mas, iaitu di kawasan Lubuk Jong. Okey, kita boleh lihat sebuah gudang besar. Okey, belakang sana kita boleh lihat shop lot Bandar Lubuk Jong lah. Ni jalan utama dia. Depan tu traffic light untuk ke shortcut ke Tanah Merah. Okey, alright. Okey, belakang ni nanti kita tengok belah dalam. Alright. Sini di bahagian dalam gudang, bahagian dalam gudang berkeluasan 120 kali 80 kaki, 120 kaki kali 80 kaki, lebih kurang 9,600 kaki persegi, dekat 10,000 kaki persegi lah. Okey, sangat luas. Tinggi tengah ialah 30 kaki, tinggi tepi ialah 20 kaki. Tinggi tiang tu 20 kaki. Dan tinggi tengah ni 30 kaki. Okey, untuk pintu masuk hadapan, roller shutter berukuran dengan 10 kaki kali 16 kaki. 10 kaki tinggi dan 16 kaki luas lah. Okey, roller shutter standard lah. Buka dengan tangan, bukan auto ya. Okey, ada 5 lubang. Ada 4 lubang airway, ada 8 ya. Tapi 4 yang ada fan, 2 lagi tak ada fan. Jadi atas tak tertutup full lah. Okey, ada ruang. Okey, sangat luas. Dan bahagian belakang juga ada roller shutter, sama juga saiz 16x10, roller shutter standard lah, bukan auto. Dan di sana ialah ada 2 bilik persalinan lah sepatut. Dia tak ada tandas, dia kongsi di luar, bahagian luar. Tandas ada 3, kongsi di bahagian luar. Okey, sesuai untuk simpanan ataupun nak buat pasar raya pun boleh, semua boleh. Okey, alright, sangat luas. Okey, tengok ada simpan kereta, sangat luas. Dan belakang tu terus pantai timur, ada shop lot, ada pantai timur. Okey, alright. Okey, ruang parking di bahagian luar ada lebih kurang dalam 3,000 kaki persegi. Itu daripada jalan utama. Dan ruang parking bolehlah, dia tinggi sikit. Okey, dia tinggi. Okey, alright. Okey, boleh nampak dia agak tinggi daripada standard. Jalan tu macam rendah sikit, dia tinggi. Dia dah tambun dah simen buat platform dah. Okey, alright. Ruang belakang gudang tu ya. Ni ruang belakang gudang ni ada 2 unit untuk disewakan juga. Okey, jadi sekalilah kalau sewa tu sekali gudang lah. Okey, ni ruang belakang dia boleh jadi ruang depan juga kerana dia berhadapan dengan shop lot. Okey, tu pantai timur. Okey, kalau nak buat tempat perabot memang sangat-sangat cantik. Alright. Okey, toilet dia. Toilet dia. Alright. Ada ruang mandi. Macam standard lah.